Jom kita mulakan. Selamat kembali semua ke bahagian kedua penerangan kita tentang 7 alat kemahiran berfikir. Kalau anda ingat, kita dah pun bincangkan 3 alat pertama sebelum ini. Dan hari ini, saya memang tak sabar nak kongsikan 4 lagi alat yang berbaki. Serius, alat-alat ni memang akan ubah cara minda anda memproses maklumat setiap hari. Jadi, anda dah sedia nak sambung asas minda anda? Macam ni, cuba bayangkan minda kita ni ibarat sebilah pedang dan maklumat itu adalah sasaran kita. Alat-alat yang kita nak tengok hari ni lah batu asasnya. Jom kita terus tajamkan fikiran anda. Okey, kita terus masuk ke alat yang keempat, iaitu 6 topi pemikiran. Ini memang salah satu konsep yang sangat menarik sebab ia betul-betul ajar kita tengok sesuatu masalah dari pelbagai sudut. Cuba anda bayangkan secara fizikal menukar topi-topi berwarna-warni ni di atas kepala anda. Kalau pakai topi putih, anda cuma fokus pada fakta dan data. Topi merah pula? Masa ni anda dibenarkan meluahkan segala emosi dan naluri anda. Topi hitam pula? Sangat penting untuk kita cari risiko dan kelemahan supaya kita lebih berhati-hati. Topi kuning semestinya untuk melihat sudut positif, manakala topi hijau ni ibarat Swiss untuk menjana idea kreatif di luar kotak. Dan akhirnya, topi biru yang bertindak sebagai ketua pengawal untuk keseluruhan proses pemikiran kita. Sekarang, apa yang sangat menarik kat sini adalah bila kita bandingkan topi putih yang berasaskan logik semata-mata dengan topi merah yang penuh emosi. Bila kita paksa diri kita tukar kedua-dua topi ni, keputusan yang kita buat takkan sekadar ikut perasaan dan taklah terlalu kaku dengan fakta je. Ia jadi lebih seimbang, kan? Baiklah, jom beralih ke alat kelima. Cord Thinking Tools. Anda boleh anggap ini sebagai toolkit paling hebat untuk pastikan anda buat keputusan yang jauh lebih bijak. Salah satu teknik yang paling praktikal dalam siri ini adalah jadual PMI, iaitu plus, minus dan menarik. Contohnya, katakanlah anda tengah fikir nak sertai kelab baru kat sekolah. Anda senaraikan je kebaikan di lajur plus, keburukan di lajur minus dan sebarang info unik atau yang buat anda tertanya-tanya dekat lajur menarik. Bila anda petakan secara visual macam ni, pilihan yang pada mulanya berselirat dalam kepala tu terus jadi sangat jelas. Seterusnya, kita ada CAF atau Consider All Factors. Konsepnya sangat mudah. Ambil kira semua faktor penting sebelum buat apa-apa keputusan. Kiranya jangan cepat sangat melompat ke kesimpulan. Undur setapak ke belakang dan cuba teliti gambaran yang lebih besar. Dan satu lagi konsep penting dalam CORT ni ialah CNS, iaitu Consequences and Sequel. Alat ni akan melatih minda anda untuk meramal kesan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kena sentiasa ingat tahu setiap keputusan yang kita buat. Harta macam mana cara anda rancang nak siapkan kerja sekolah sekalipun, memang ada kesan rantaiannya untuk hari esok, bulan depan, malah tahun-tahun akan datang. Seterusnya, alat ke-6 iaitu pengurusan lisan. Kalau sebelum ni kita banyak fokus pada pemikiran individu, sekarang kita beralih kepada kolaborasi berkumpulan. Cuba bayangkan suasana kelas yang meriah dengan perbincangan. Seseorang berkata, pada pendapat saya, idea ini bernas kerana pengurusan lisan ni sebenarnya bermula dengan keberanian untuk bersuara. Bila kita selalu berlatih lontarkan idea secara lisan kepada rakan-rakan, secara automatik kita akan mula menyusun pemikiran kita menjadi jauh lebih logik, tersusun dan tajam. Kemudian kawan anda mungkin balas, tetapi bagaimana pula dengan sudut pandangan ini? Anda kena tahu, berdebat atau berbincang ni bukanlah bermaksud kita bergaduh tau. Komunikasi terbuka macam ni adalah medan latihan yang paling hebat untuk asah pemikiran kritis secara berkumpulan. Di sinilah kita dapat bina idea-idea baru hasil daripada sinergi minda bersama. Dan ini membawa kita ke alat yang terakhir, alat ke-7, iaitu alat visual dan grafik lanjutan. Ini adalah alat yang memetakan hubungan yang kompleks dengan sangat cantik. Bila sesuatu idea atau topik tu semakin kompleks, kita perlukan bantuan alat seperti peta konsep, rajah sebab akibat ataupun diagram Venn. Alat-alat ni bertindak sebagai jambatan visual yang bantu menyambungkan idea-idea kita yang berselera. Jadi, walau sesukar mana pun subjek tu, ia akan segera dipecahkan menjadi hubung kait visual yang sangat mudah untuk dihadam. Okey, kita dah tiba di bahagian rumusan. Mari kita lihat balik macam mana semua alat ni bergabung untuk membentuk satu kuasa minda yang luar biasa. Apabila ketujuh-tujuh alat kemahiran berfikir ini digabungkan, ia betul-betul berikan anda satu superpower pembelajaran. Anda akan mula mampu berfikir secara kritis
Tanpa berat sebelah, anda boleh selesaikan masalah dengan lebih tenang, buat keputusan yang tepat dan yang paling penting, mampu berkomunikasi dengan cemerlang. Transformasi ini untuk seorang pelajar memang sangat mengagumkan. Tapi ingat, ilmu tanpa tindakan tu satu kerugian. Jadi, persoalannya, alat pemikiran yang mana satukah yang anda nak gunakan untuk sesi ulang kaji anda yang seterusnya? Sedia tak nak cuba berfikir pakai topi pemikiran? Atau mungkin lukis jadual PMI? Saya cabar anda, pilih satu saja alat yang kita bincangkan hari ini dan gunakannya serta-merta bila anda belajar nanti. Teruskan mencabar minda anda dan kita jumpa lagi dalam sesi penerangan yang akan datang.